Guys, siapa yang cari botless rack macam ni, rak macam ni kan, jangan beli yang jenis ni. Ini brand Absent ke apa tah. Ni tengok ni. Yang ni okey sikit lah, nampak goyang. Yang ni lagi goyang. Macam ni kan letak barang. Jangan beli ni, membazir duit. Murah pun tak ada dah, murah sangat. Kau kena beli brand ni. Yang ni brand aku dah pakai daripada 5 tahun, 6 tahun lepas Tapi aku tak tahu kenapa hari tu aku search dia dah tak keluar sangat dekat Shopee tau. Brand TTF. Yang ni dia brand TTF. Sekejap. Ni TTF ni. Okay, brand TTF. Kau cari brand TTF dekat Shopee. Aku dah ada yang ini 150 kilo kot boleh. 150 kilo ke 200 kilo tak tahu lah. Tengok material dia. Cardboard dia je dah solid macam ni, tebal. Dia ada juga yang metal, tapi aku ambil yang ni lah. Tengok nampak solid tak solid. Tadi tu aku bergoyang sikit dia dah bergoyang. Okay, yang ni 80 kilo kot. Pun solid juga board dia. Okay, nampak? Mana ada goyang-goyang? Goyang sikit lah. Yang ni goyang-goyang, kau tengok goyang macam mana? Nampak? Teruk je. Yang ni paling solid 400 kilo belakang ni. Yang ni memang aku letak barang berat lah. Ini memang berat. Rak dia sendiri saja dah berat. Nampak ni? TTF. Pasal terbalik tu pasal. Pasal terbalik tak apa. Yang penting dia okey. TTF juga. Yang ni paling solid lah 400 kilo guys. Ini memang heavy duty, standard, warehouse punya lah ni. So aku letak barang yang berat-berat ni, semua berat-berat ni. So bila ada rak, ni pun sama TTF juga ni. Bila ada rak guys, tu pun TTF. Bila ada rak, kedai yang kecil masih apa orang kata, nampak luas lagi, banyak ruang lagi. Kita kena utilize space. Dia ada lagi yang lagi tinggi tau. Tapi aku ambil yang ni je lah. Kalau tinggi-tinggi tu, kalau kilang boleh kot, warehouse ke. So guys, berminat, aku dah letak dekat Shopee. Ataupun kau check dekat komen untuk link. Okay? Ciao.